Alhamdulillah selesai untuk proses wiring pemasangan pemasangan wiring baru untuk motor model api sport ni. Bateri lain aku pakai sebab bateri dia kecil, kita buka cover kita pasang balik dah sebab apa dia punya masalah motor ni sebenarnya warna buat wiring sebab dia motor dia tak ada lampu ada tapi malak pada depan. Lampu balik pada malak. Okey. Sebab tu tak ada wiring rapi ni, tak ada kita dah buat. Ada pasang wiring semua tapi lagi ada masalah bateri dia punya boncah dia punya bateri boncah. Okey, sebelum ni motor dia ambil masalah dah tukar wiring tapi masih lagi bateri baru, charging baru tapi dia masih boncah. Tapi semua signal dah jadi. Okey, kita akan check sekali lagi. Adakah dah start. Sebelum ni kita naik motor dalam sekejap je, dalam hampa sejam, berapa kilometer dia akan boncah lah. Balik-balik bateri kita pecah. Kita pakai bateri Okey, sebab bateri ni pun bukan bateri baru, bateri asal dia, bateri dia memang baru tapi bateri tu dah sebab tak masuk cas lah itu. Okey, kita tengok balik. Okey, tengok bacaan dia. Okey, bacaan dia yang saya eloknya bateri ni dia bateri lama, aku cuba buat test dia. Ada 10 kurang 12 lah, 12 bang. Okey lah. Bateri ni maknanya cas masuk lah. Cas masuk dekat sini sebab ni bukan bateri dia. Untuk RG Sport dia pakai bateri kecil je. Ni aku buka cover dia, aku untuk testing sebab bateri dia dakung. Okey, sebelum ni aku dah pasang wire ni semua, cuma aku suspect benda ni lah sebab tak masuk cas, tukar pun sama, masih lagi. Bila kita naik sekejap, lepas tu dia macam tak masuk cas, semua lampu dia syok lah, dia tak nyala. Ni kita dah test bawa semua. Tengok pagi. Okey, sebab dia punya masalah sebelum ni dia punya ni walaupun dah semua buat wiring dah tukar, cuma lampu brake dia tak ada. Macam sebelum ni lampu brake tak ada. Dia masalah lampu brake tak ada, lampu malam ada, tapi bila kita brake tak ada. Aku dah puas habis fikir tu. Lagi satu dia punya lampu lampu brake yang ni ada api, dua-dua ada api sebenarnya. So punca dia disebabkan satu punca dia satu lampu brake tu sebab apa lampu brake tak ada. Aku check kat sini api ada dua-dua, maknanya dua-dua ada api. Memang tak hidup lah untuk lampu malam hidup, untuk lampu brake memang hidup. Apabila kita pusing dia punya tapak kat sini, ada lampu brake hidup, lampu malam pula tak hidup. Pada lah itu. Rupanya dia punya shock dekat sini. Ini brake dia tak jadi. Ni aku akan tukar. Next, wire brake yang lama tu ada tercantum masih dekat soket lama. Itu yang menyebabkan api kat sini ada dua-dua. Tapi dah aku api dia dah sini dah api dia tak ada satu je. Cuma kat sini dia punya shock, dia punya tapak terbalik. Tapak terbalik. Apabila aku dah pusing balik, maknanya aku pasang balik yang wire yang sambung tu, api akan direct sini, maknanya lampu brake nyala. Lampu brake menyala lah. Maknanya okey tu. Aku cabut balik, lepas tu dia sudah jadi normal balik. Lampu brake ada, malam pun ada. Tadi apa masalah dia? Aku nak coil, dia ni aku check coil tapi check coil semua ada, tak ada shock apa. Sebab motor ni biasa lampu tak tegang, cuma aku coil engine aku tak tukar sebab api memang ada, lampu belakang tegang, api pelak pun semua cantik. Cuma dalam tu aku tukar dia punya bukan tukar, yalah tukar dia punya OC kat dalam ni. OC yang sebelah magnet, sebab dia dah bocor, dia terkena dia punya ni lah, dia punya koil magnet dah masuk minyak lah.
tu aku dah cuci semua, dah cuci semua kita dah cuci lah. Semua dah cuci dia gambar ini. Dalamnya semua dah bersih. Yang ini kalau banyak aku tutup dulu. Kenapa bila dah pasang api cantik sikit lah, api dah biru. Lapu biru warna lapu dah keluar. Kita langsung masalah motor ni. Rupanya motor ni apabila aku nak tukar wire, sebab motor ni kita tukar yang lokal punya wiring. Apa pakai yang biasa, tetapi boleh pakai lah. Artinya wiring masalah balik, dia sambung apa shock tu. Aku tak nak lah kalau macam wiring dia original atau boleh lama, kita boleh operate dia punya tu lah, tengok apa masalah tu. Tapi wiring baru kita dah potong, tapi tak cantik lah, kita nak belah lah banyak satu kerja nampak balik. Semua dah settle lah. Okay, kita dah pasang sebelum semua dah cantik. Ni juga bateri tak apa kuat lah, sebab bateri baru. Lama aku cuma buat testing dia. Semua macam sebelum ni memang dia naik dalam satu hari naik, lepas tu balik memang tak ada cas. Tu yang buat aku pening kepala. Geram apa dia buang cas. Aku suspect benda ni sebab dah tukar wire semua. Tapi benda ni sebelum ni memang problem juga. Problem sebab dia tak cas. Cuma tukar pun sama, masih hilang cas. Yang ni untuk coil apa dia punya apa panggil relay segini aku dah tukar sebab dia dah rosak lah, namanya tak putih. Sekarang dah settle untuk model RJ Sport.